Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Wafif Fahri Muhammad Sufian, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Neuronet dan rakan sekerja saya iaitu saya Muhammad Aidil Habib Muhammad Nasir. Kami amat berbesar hati kerana dapat membentangkan satu tajuk yang amat penting bagi murid-murid sekolah di Malaysia, iaitu garis panduan penggunaan kecerdasan buatan dalam kalangan murid sekolah. Baik, Neuronet akan menyederaikan 3 isu penggunaan kecerdasan buatan dalam kalangan murid. Baiklah, yang pertama, masalah keseharian yang dijana oleh kecerdasan buatan AI itu sendiri. Kedua, murid menyalahgunakan kecerdasan buatan AI dalam sesi pembelajaran. Yang ketiga, masalah keserasian kecerdasan buatan semasa mulakan pembelajaran dan sesi pembelajaran dan pemudahan sarana. Keterangan garis panduan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang pertama, penghadap penggunaan teknologi kecerdasan buatan kepada pelajar. Hal ini dapat memastikan keterjaminan kualiti pendidikan kepada warga sekolah, amnya kepada murid sekolah. Dan yang kedua, kesedaran nilai karamah insaniah kepada murid sekolah dalam penggunaan kecerdasan buatan. Oleh itu dapat memupuk sifat jujur dan amanah dalam diri murid. Dan yang ketiga, penggunaan literasi AI dalam sesi pembelajaran wajar diperkenalkan kepada pihak sekolah dengan teliti. Oleh demikian kerana ia mampu meningkatkan taraf yang cemerlang kepada institusi pendidikan tersebut. 3. Strategi pelaksanaan garis panduan dalam kalangan murid. Yang pertama, pemerkasaan penggunaan teknologi AI pada warga sekolah dengan pegawai bertauliah dan agensi komunikasi kementerian. Yang kedua, sesi saringan keselamatan AI di institusi pendidikan dengan proses yang berkesan dan terus. Yang ketiga, menubuhkan ahli jawatan kuasa dalam kalangan guru dan murid supaya penggunaan kecerdasan buatan ini dapat dikawal dengan lebih sistematik. Baiklah, kesimpulannya, pengawalan penggunaan kecerdasan buatan AI ini perlu diterapkan supaya dapat mendidik insan bukan sahaja mahir dalam bidang akademik maupun bidang teknologi. Namun, kita sebagai murid sekolah haruslah bijak menggunakan kemudahan kecerdasan buatan AI ini dalam pembelajaran di institusi pendidikan masing-masing. Semoga perincian sebentar tadi dapat memberi impak positif kepada murid-murid sekolah di Malaysia. Ini sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah insan pemangkin generasi madani.